Aduh. So dia dapat baik. Hidung aku ya Allah. Bibir aku ni penuh darah lagi. Okay, bye. Doktor datang. Okay, dia sudah masukkan ubat. Aku rasa pening. Rasa pening. Doktor ada beritahu aku kena buat operation. Bukanlah operation sangat, prosedur untuk betulkan hidung ni, tegakkan balik. Sebab hidung patah. X-ray tadi beritahu hidung aku patah. Jadi dia patah bahagian sini. Dan doktor nak betulkan esok pagi. So aku kena puasa pukul 4. Oh, dia puasa? Okay. Hai, Assalamualaikum. Saya Zulkifli. Hidung saya sudah patah. Nampak dia tak sekata. Barulah kita boleh cakap kuat-kuat sikit. So hidung aku dah termasuk ke dalam. Macam okay, aku lapar gila sekarang ni. Aku nak makan jap Korang tengok aku makan Tada. Aku tak tahu lah ni lauk apa. Sebab aku tak makan malam lagi. Sekarang ni pukul berapa ni? Pukul 11.50. Hampir pukul 12.30 malam. Aku tak makan malam lagi. So aku nak buka ni lah. Boleh tak doktor? Aku tak selesa. Doktor kata ada darah. Tak ada. No. Aku dengar bunyi ting. Ada orang tengok YouTube aku. Nurse tengok YouTube aku kan. Aku dengar ting. Ting, kalau aku dengar ting tu aku punya YouTube. Oh, aku tak boleh cakap sangat, sakit. Aku punya mata pun macam bengkak Sebab doktor kata nanti akan bengkak satu muka kalau jadi teruk. Harap tak jadilah. So nak makan pun dah lah ni. Susah lah. Hidung aku. Hidung aku nampak RM1 shoot. RM1. Tapi kalau macam ni nampak macam cantik. Sini buruk kan? Nak kulit hidung pun keluar darah je ni. Okay, dah makan Macam mana aku nak makan ni? Boleh ke? Aku nak genggam tapi aku tanya doktor boleh genggam. Tanya nurse tadi boleh genggam tak? Dia kata boleh. Tapi aku takut. Sebab dia terasa jarum je kat sini. Aku first time rasa jarum kat sini. Korang rasa? Sebenarnya ada api kental. Api kental? Sini tak ada kental Kita ada apa ni? Oh, ni kental. Aku tak ada kental. Sakit. Gatal pula hidung ada. Okay. Ambil ke kental. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Kentang masak kari. Tapi kentang di sebelah, kentang kari di sini. Macam lauk orang kahwin lah. Ni kambing pun ni. Ini ayam. Sedap. Oh ya, aku dekat bilik private. Bilik seorang je. Salam. Makan dulu. Ya. Kena puasa. Ya, kena puasa Okey. Nampak sangat. Bengkok. Macam mana boleh jatuh? Tersandung kayu ke apa? Tak, ke depan. Apa masa tu kaki terlanggar apa ke? Macam tersandung kan. Lepas tu terlanggar sofa. Nak buat apa ni? Cuba tekan dalam nasi. Tadi dah ambil kan? Itu bawah. Sibik, kedai mamak kan? Tak tahu. Dia beli tak ke mana? Mamak ni? Beli kat mamak ni? Tak tahu.
operation kan besok, akan dibagi seorang sahaja untuk masuk tengok keadaan. Tapi itu tak boleh menjagalah sebab awak tidur kan, kaki tangan semua okey lagi kan. So bagi sekejap untuk melihat lah. Baik. Itu bukan protokol saya, tapi protokol hospital. COVID. Yes. Nanti dah siap makan, panggil, siap masak air terus lah. Kau dah makan? Belum. Aduh. So ni saya dah tak buat apa-apa lah. Ubat pun dah bagi kat semasa tadi. Besok pagi tunggu insulin dulu. Lepas tu terus proses lah. Kalau boleh pagi mandi dulu pukul 8 macam tu. Mandi dengan ni sekali? Yes. Tapi elakkan daripada kena air sebab takut basah dan kena tukar plaster baru. Okay? Terus tukar baju. Pakai baju ni, tali kat belakang. Itu baju pembedahan? Ya. Tahu kan? Lepas ni boleh buat YouTube lah pakai baju ni. Tengah buat ni? Tengah buat kan? So nanti ni, pakai baju ni, tali kat belakang. So dalam semua buka, kita boleh jarum. Oh, semua buka. Okay? Bogel semua? Ya. Tu je? Ya. Okay, ni ada topi dia sekali lah. Okay. Tak puasa betul ni. So tadi macam waktu melawat. Waktu berapa pukul? Tak ada lah. Oh, tak ada? Saya cakap tadi tu. Hantar barang je kan? Hantar barang dekat bawah. Pandai-pandai Sebab hidup. kita nak elakkan daripada orang luar lah. So merokok pun tak boleh. Segala barang-barang berharga, duit terlampau banyak, bawa balik. Banyak. Segala kehilangan, kita tak tanggung lah. Okay? Ada berlaku kecurian ke? Ada je. Tapi bukan kat sini lah. Tapi benda tu random. Nampak manusia kan, barang je, mesti dia ambil. So merokok tak boleh. So waktu tukar air, kita setiap pagi akan tukar air lah. Air panas, satu cara baju. Air panas setengah lembu, setengah satu botol. So botol air masak yang biasa tu, sekiranya dah habis daripada waktu kita tukar, awak boleh tukar dekat depannya ada satu mesin kopi. Oh, air boleh minum? Boleh. Oh, ya? Bukan. Lepas ni lah. So saya bagi Saya- introduction. So, Tapi lepas pukul 2 ni tak boleh minum? Tak boleh pakai. Oh, minum pun tak boleh? Tak boleh. So kira puasa Melayu betul lah. Boleh? Ada sebelum tu saya nak tanya lah. Ada apa ni? Nanti macam mana Sab? Tak ada. Tak ada penyakit apa, tak ada alasan ubat, tak ada penyakit apa. Semua okey. Apa tak sebenarnya? Tak pernah ada pembedahan. Nak buat pembedahan, minum dulu. Dah jumpa Dr. Chiong. Lepas tu jumpa dia lagi. Oh sebenarnya dah pernah jumpa dah. Pernah jumpa untuk cek hidung je. Lepas tu Macam ada nose block ke apa? macam nose block lah, tidur belengkur kan. Lepas tu doktor kata boleh buat operation. Tapi insurans pula letak 2 tahun lagi. Tak. Okey. So ini tiba-tiba insurans berapa pula? Ini sebab kemalangan. Pandai tak? Betul ni pula. Okey. Nanti dah siap, panggil saya nak minta sign sekali. Boleh. So nanti lihat dulu. Dapat baju. Koko. So start puasa. Tadi dekat bawah ada bagi botol kecil tak? Yang kecil warna merah. Aduh. Tak boleh bagi. Dia tak kencing lagi. Oh, kena kencing eh? Kena. Dia nak check air kencing. Air kencing aku kalau dia check berbau. Betul. Kau nak tak? Jadi korang dah dengar. Nanti dah selesai. Kecil dalam ni siap bagi. Okay. Ni disebabkan dah malam. So saya pegang mata bolehlah. Esok tengok kembali Dia balik kejap lagi je sebab ada kawan kejap lagi hantarkan barang saya. Dia balik. Kejap lagi malam ni juga balik. Okay, terima kasih. Dia menyukaiku, bukan menyukai. Jadi, lepas ini saya akan kencing. Kencing tak adalah kita tunjukkan video. Aku nak ketawa tapi susah. Sakit. Mata aku dah bengkak sikit sini. Doktor kata, takut. Harap semuanya berjalan dengan lancar.
Jadi korang dah dengar kan? Nak aku explain lagi ya? Tak payah kot. Apa nurse sendiri tu aku ada dengar dah. Dia tengok YouTube aku. Tengok. Lepas tu masuk cakap pasal YouTube. Dia bagi ni juga. Ni, puasa. Ni NBM. Tak tahulah. Negeri Bahasa Melayu. Puasa sunat. Tapi puasa apa tengah malam? Baik tidur. Okay. Oh, katil aku boleh gerak-gerak tau. Cuba tengok. Gerak kan? Bodoh. Aku tertolak. Betul. Okay. Tu nantilah kita buat next video. Kita buat review katil. Aduh, sedap. Bukakan. Cepatlah bukakan. Kau buat apa? Dia naikkan ni pula. Cepat. Aku pedas. Kau ni cukup. Jadi ada sepatah dua kata. Jangan lupa like, subscribe, on notification korang. Jangan gelak. Sebab nanti sakit. Aduh sakit. Aku macam nak genggam. Sakit. Kau pernah kena? Tak kan? Yang pernah rasa mama. Sebab mama beranak. Pedas tapi sedap. Macam ayam penyet lah kat kedai. Pedas tapi sedap. Okay, jadi Afiq kentang jadi cleaner Oh, tu air kencing aku, bukan air kencing. Tak ada lagi, botol air kencing Masih belum jadi air kencing. Kita kilo. Kita call 999 jap. Hello bomba. Ada seorang budak kat sini. Okay, cepat. Nak kata bye tak bye-bye lagi. Oh, ni puasa Pasang balik. Kejap lagi. Kejap lagi aku pasang balik. Aku tak nak. Hidung berdarah. Nanti aku nak cuci. Cepat. Tutupkan makanan. Kau nak makan dia? Tadi orang nak makan jom mahal. Jadi Afiq hari ni akan buat mukbang. Tak ada. Tahu. Mungkin dekat nampak jerawat So kita rakam dari jauh je. Jam situ menunjukkan pukul 12. Ke dah pukul 1 Dah pukul 1 pukul 1 suku. Lepas tu pemandangan di tepi. Benda ni kejap lagi doktor pula nurse tu dia nak masukkan dalam tangan. Dah masuk air. Rasa tepi ni adalah pemandangan yang indah. Indahlah sangat. Nampak tak? Aku pilih bilik private supaya boleh buat YouTube. Kalau bilik berdua aku nak bercakap ada orang sebelah ni kan. Itulah. Sekarang ni aku ada dekat dalam toilet. Ni ada lagi. Aku perlu tukar baju. Lepas tu tengoklah. Tengok ni. Nampak tak? Aku punya apa? Ni dah bengkak. Aku rasa sakit dah. Sebab tadi ada Buse tau. Ada ubat tahan sakit. Sekarang mungkin dah kurang sikit. Dah kurang sikit ubat dia. Jadi rasa sakit. Pukul 2. So harap semuanya okey lah. Aku rasa sakit dah sekarang. Okey lah. Jumpa esok InsyaAllah semuanya okey. Amin. Bye.